Alright, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okey. Enjin kenari ni ya. Enjin kenari ni kita buat major leaking. Semualah kita buat. Okey, timing belt semua dah tukar. Okey. Daripada kalau pernah ada tengok video saya sebelum ni, enjin yang belum mood, yang masa belum buka lagi, belum turun daripada body. Memang belum mood, berminyak, menitik minyak apa semua. Okey, sekarang ni kita dah basuh, enjin tu dah ready lah. Untuk enjin tu timing belt, water pump semua dah. Okey. Gearbox dia pun kita dah basuh, dah cuci. Ni tengok barang-barang dia dah boleh bersih dah. Dah bersih. Dah cun. Frame enjin. Kalau tengok frame enjin dia ni cuma tak sempat ambil video lah, buat video. Ni dah orang basuh siap-siap. Kalau tengok ni steering rack dia. Steering rack dia belum macam ni steering rack. Berminyak. Berminyak bang. Ni kita dah basuh siap-siap ni semua ni. Basuh. Steering rack dia bocor, memang bocor teruk lah, kiri kanan memang bocor. So kita pasang steering rack baru tapi bukan original lah kan, baru. Ni baru bukan recon lah. Ni baru. Ni bukan recon. Ini bukan recon. Okey, lepas tu mounting enjin dia pun sama, kita tukar juga. Mounting enjin kita pakai Shamaco. Ni murah sikit lah. Shamaco ni murah sikit. Lepas tu ni barang-barang dia lah. Ni barang-barang dia. Ni water pump ni kita tukar lah. Water pump timing belt. Lepas tu ni hose radiator pun kita tukar. Ni kalau ambil package leaking ni hose radiator. Ni lama. Mana dah? Dah pasang. Ni yang lama ni. Ni yang lama pun dah tukar. Ni yang radiator atas dengan radiator bawah. Lepas tu ni untuk apa ni? Ni untuk gearbox. Ni untuk gearbox. Ni yang stock converter seal ni. Nanti kita tukar juga. Okey, sebelum pasang nanti kita akan masuklah. Okey, insya-Allah. Harap tak ada apa yang pelik-pelik. Ni Beresha dia okey. Lepas tu kita ni lower arm steering rack boost pula, anti roba boost. Out hancur sebab dia berminyak kan. Berminyak memang dia cepat hancur lah. Jadi kita tukar juga nanti. Ni dah kosong, frame ni dah kosong, baru letak mounting enjin dengan steering rack. So insya-Allah. Ni barang-barang lama kat bawah ni. Ni barang-barang dia. Okey. Ni bekas kita tutup ni sebab basuh lah. Sebab basuh. Nanti kita akan pasang lah. Okey, clear. Mana yang nak, yang ingin teruk lah, ingin leaking teruk kan, boleh datang. Package kita antara yang murah lah, kita boleh cakap. So jangan lupa like, follow dan share. Ni pianing kita nak buat sekeliling aircon. Aircon pun dia nak buat juga. Cuma kita selesaikan masalah enjin ni dulu. Kita settlekan masalah enjin ni dulu. Water pump semua dah lah, tak ada masalah yang pasal tu. Timing belt semua. Ni bakar cover gasket belum lagi. Bakar cover gasket dah. Bakar cover gasket dah. Spark plug saya tukar kot. Tak apa. Itu tak apa, itu boleh kat luar. Nanti kita dah boleh pasang gearbox, boleh letak atas frame. Dah boleh naik pada body. Tu kerja dah tak banyak lah kalau orang cakap macam tu. So minyak gear. Ni minyak gear, minyak enjin. So tu dia. Jangan risau semua. Kita akan buat yang terbaik. Okay. Kita dekat Puncak Jalil, Seri Kembangan, Selangor. Okey, terima Puncak Jalil, Seri Kembangan, Selangor. Ni kalau boleh nampak dekat body dia ni, body dia tak sempat basuh. Tengok, nampak body dia berminyak-minyak ni. Memang dia leaking teruk kereta ni. Memang dia leaking teruk. So insya-Allah tak ada apa, kita akan pasang, kita akan naikkan enjin. Okey. Terima. Radiator pun radiator baru. Ni yang lama punya ni kita dah tak pakai dah. Ni radiator lama dia. Dah tak pakai. Kalau macam ni takkan nak pakai kan. Servis pun tak baloi. Servis pun dah tak baloi lah. So jelas dah, terima. Mana-mana yang ada masalah kelisa kenari Viva yang nak buat enjin leaking, boleh bagi tahu.
Boleh WhatsApp direct. InsyaAllah kita buat yang terbaik. Assalamualaikum.